Okey, ni kita dah settle dekat warung Manceri. Dia actually under MOA jugalah. Yang menariknya kat sini, dia ada jual goreng pisang apa semua, pisang goreng, ubi apa semua. Tapi macam aku tak minat sangat. Tapi dia punya goreng-goreng ni baik lah. Dia ada wok hei tau. And udang ni bapak besar, walaupun 3 ekor tapi besar gila. Nampak hati makan lah. Harga pun boleh lah, aku rasa dalam RM15 untuk satu plate dengan udang yang banyak. Dia ada option, kalau nak udang sotong pun ada lah. Bismillah. Korang cari je balai kai. Memang search je dalam Google tu, memang ada lah dia punya nama kedai tu, korang boleh Google. Kak kat sini dia jual kuih-kuih jugalah. Laksa pun ada kat sini. Masuk dalam Pantai Redang, korang boleh lah lepak-lepak kat situ. Tapi bagi aku pantai dia tak adalah menarik sangat. Bismillah. Next kita akan ke macam dia terminal ferry tau. Terminal lah untuk kita naik. Tapi tak tahu boleh, untuk motor ni boleh naik ke tak. Sebab dengar kata motosikal boleh naik, cuma aku tak pasti untuk motor SADV ni boleh naik ke tak, ataupun motor-motor berat yang lain lah. Kalau boleh naik, baik juga. Tapi bergantung pada cuaca lah. Okay, kita masuk main road balik. Jalan Sabak Kelang. Ada wedding lah. Bismillah. Aku hari ni pun, sebenarnya perjalanan hari ni pun aku pun macam kena pandai adjust jugalah. Aku kena adjust jugalah. Sebab kalau ikutkan ramalan cuaca pun, hari ni cuaca petang akan hujan. So aku tak pasti sama ada sempat ke tak untuk aku terus pergi ke ke Taiping, ataupun sebaiknya aku tukar aku punya laluan aku lah. Sebab ya, tak boleh nak jangka cuaca. Walaupun ramalan macam semalam memang satu hari memang hujan je. So kita kena adjust lah. Okay, bagi yang pertama kali, Assalamualaikum gang. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So inilah, ni lepas checkpoint yang pertama, pit stop yang pertama di warung Manceri, kita meneruskan perjalanan kita untuk ke checkpoint yang kedua. Tapi checkpoint yang kedua ni tak jauh sangat. Dia dalam 28 kilo sahaja. Tapi ini kalau korang nak makan mentarang bakar, Fauziah ni famous. Lepas tu depan sana ada lagi satu mentarang. Cuma aku macam tak tahu keadaan cuaca macam mana. Satu, sebenarnya aku nak cuba naik macam ferry untuk cross sungai Sabak ke sungai apa tak tahu lah. Sungai Tawar, daripada sebelah Sabah Bernam cross ke Bagan Datuk. Tapi bergantung kepada keadaan cuaca, yang pertama. Yang kedua, bergantung kepada boleh ke tak lah aku naik bawa motor ni naik ke atas ferry tu kan. Risau juga. So dia orang bagi ke tak kan. Nanti kita tengok. Kalau boleh kita bawa, kalau tak boleh kita patah balik lah. Kita ikut jalan jauh balik. Kalau boleh tu memang bonus lah. Tapi cuaca lah, tengok. Kalau tengok langit, bagi aku seronok dalam keadaan cuaca sekarang ni. Dia panas, tapi dia agak macam cloudy. Memang sedap lah bawa motor ke dalam keadaan macam ni. Tapi perut dah sakit dah pula. Dah makan kenyang. Macam gelap je, cloudy, gelap. Sebab kalau ikutkan jangkaan hari ni memang hujan lah, hujan.
Hari ni, besok, Isnin. Okay, kita dah sampai ke Pasir Panjang. Orang sini memang suka macam ni kan. Sebab aku rasa, aku tahu kenapa. Because of ni, benda lah ni, divider ni, dia untuk keselamatan. Tapi yalah, kadang-kadang orang nak pergi untuk jarak yang pendek tu, sebenarnya daripada jarak pendek tu nak kena U-turn sampai kat sini, U-turn lagi 2 kali kan. Tu yang kadang-kadang ramai yang ambil inisiatif, ambil keputusan untuk ikut jalan tepi ni. Tapi bahaya kalau orang lokal kat sini okey, tapi orang yang luar yang lalu jalan ni kan, yang tak faham, tak tahu kan kat sini, so itu agak berbahaya jugalah. So far aku punya perjalanan ni dah 100 lebih kilometer dah sebenarnya. Satu bar dah turun. Alamak, aku dah rasa macam titik-titik air dah. Tapi tak apa, kita jalan dulu. Kalau pakai baju, kalau kena pakai baju hujan, aku memang turun direct ke Ipoh je. Sebab aku malas nak berhenti buka baju hujan apa semua kan. Tapi rider kan, memanglah rider. Tapi sebab kita ada kerja kan. Kalau tak ada kerja tak apa, redah je. Masjid memang banyak lah kat sini. Homestay Pantai Batu 23. Aku tu ingin juga nak ikut laluan tepi pantai tu kan. Tapi nanti. InsyaAllah banyak masa lagi kan. Aku tengoklah tadi daripada Warung Man tu, sebenarnya ada jalan dalam lah. Kalau nak ikut, tak nak ikut jalan main road ni, dia ada jalan dalam, tapi jalan kampung tu lagi best sebenarnya. Ni dah sungai besar tak silap aku ni. Bila kita bawa motor yang bagi aku macam mana, skuter ni, SADV ni, dia cc agak besar, tapi tak adalah besar sangat sampai 1000cc kan. Lepas tu dia punya engine pula between, lebih pick up lah daripada engine 4 inline dan sebagainya. Dan dia dalam bentuk skuter. So daripada segi riding experience dia, bagi aku dia lebih selesa lah. Dan sebenarnya motor ni, kita umpama kita duduk skuter ni, SADV ni, umpama kita duduk dalam motosikal ni, dan dia punya handling dia memang terbabu. Ni antara skuter yang bagi aku handling dia antara yang terbabu. Tapi dia tak laju makin gelap kan. Sungai Besar lagi 9 kilo, Sabak Benam lagi 20 kilo. Jom aku tengok dah berapa banyak dah, berapa jauh dah kita punya perjalanan. So far kita dah jalan sejauh 105 km. Satu bar dah turun.
Bagi aku okey lah. Untuk 11 liter punya untuk jentera kan. Tangki dia tak besar, 11 liter je minyak dia. Itu yang ramai yang komplain tu. Tapi kena faham lah, kalau kata nak besarkan tangki dia boleh lah, tapi mungkin enjin kena letak kat belakang lah, CVT lah. Tapi yang ni enjin ni kat tengah-tengah, kat bawah ni. Sebab tu dia punya daripada segi handling dia antara yang sedap lah. Kita macam menghala pada kegelapan je, kegelapan. Okay, 12 kilo lagi nak sampai tempat ni. Okay, hujan dah turun. Kat depan tu ada Petronas. Aku rasa aku akan pergi berteduh kat Petronas tu dulu lah. Lepas tu nanti kita analyse macam mana. Itulah seperti yang dijangkakan, memang hujan dah turun. So kita lepak kat sini dulu. Masalahnya kedai-kedai minum selain daripada McDonald's tak ada kat sini. Apa kita datang berteduh kat sini dulu. Tapi Petronas ni pun tak ada besar sangat, kecil je. So nanti kita tak tahu lah macam mana. Hujan dah turun ni. Petronas ni tak ada tempat duduk kat ni. Kalau korang tengok ni ni semua heavy ya. Biru-biru ni pun hujan lah, tapi light lah. Apalah, aku sebetul aku pergi toilet dulu kot. Ok, kita teruskan perjalanan. Aku rasa aku akan skip trip untuk ferry tu, disebabkan sebenarnya hujan dah start turun. Hujan mengejar kat belakang kita. Lambat sikit, memang hujan akan sampai lah. So kita akan terus je lah WCE macam biasa. Tapi depan tu macam cerah. So we are running with the rain. So kita teruskan je lah perjalanan. Ke korang nak pergi tengok? Aku macam nak pergi tengok sebenarnya tempat tu, sebabkan ada orang yang bagi tahu kan. So macam aku rasa worth lah untuk kita pergi tengok.
Mana tahu kalau lepas daripada sini kan, kita dah masuk Sabak tu, mungkin dia punya hujan dah tak ada. Sebab depan tu macam cerah balik tu. Tu aku rasa masuk sini, Sungai Tawar. Tak apalah, aku rasa worth lah. Alang-alang kita dah datang sejauh macam ni. Tapi kat situ dah gelap. Sebenarnya jauh juga ni. Jauh ni. Kena masuk dalam. Tak apalah, aku pass lah this time. Macam jauh sangat nak masuk. Sebab kita berlumba dengan hujan kan. Tak apalah, kita terus je lah. Lain kali. Bismillah. Sebab kena masuk depan tu, masuk kat sana dah gelap. Kat sini macam okey sikit. So pertimbangan ni lah yang kadang-kadang kita kena buat lah. Kadang-kadang kan boleh je kalau tak kisah nak kedah hujan. Aku sebab malas, aku malas nak kedah hujan. Ya, masuk kat sini. Nanti ada tunggu cuaca elok sikit, kita naik. Okey, kita dah naik atas. Selamat tinggal Selangor. Selamat tinggal sahabat berenam. Kat depan ni boleh masuk Sungai Tawar tu. Disebabkan aku tak pergi ke yang Teluk Air Tawar tu, so aku akan datang ke sini. Kita cari tengok dekat mana ferry dia turun tu, ataupun dia punya boat dia turun. Just nak ambil lah. Kena tak puas hati juga. Kita kena ada satu pit stop jugalah. Saya pun kat sini tak jauh sangat. Dalam 14 km juga. 14 km nak sampai ke Bagan Datuk ke Hutan Melintang punya pekan tu lah. Pokok gerondong ke? Banyak gila. Lepas tu rendah-rendah je pokok dia. Best gila. Banyak tu sepanjang-panjang jalan. Biasa tengok kelapa sawit, kelapa kan dekat sini ni. Baik tu. Buah kedondong ke limau? Kedondong rasanya ni. Okey, dah sampai ke pekan ataupun pekan Hutan Melintang. Ada pot lah kat sini. Ni pekan Hutan Melintang. First time aku masuk sini. Gelap tu yang aku malas tu.
benefit of the doubt. Aku nak tengok je tempat tu. Tak puas hati kan. Itulah susah lah. Selagi aku tak sampai lagi tu tak puas hati. Tapi memang tak puas hati juga sebab aku aim untuk naik kan. Steady lah pakcik. Sungai Tiang, Bagan Datuk, Tan Melintang. Kita terus lagi. Okey, kat sini lah tempat dia. Tapi tak tahu kat mana tempat dia naik tu. Kita terus tengok. Sini lah kot. Inilah asalnya tempatnya. Assalamualaikum. Daripada KL saja pusing-pusing. Ni nak pergi ke Ipoh je pun. Tapi plan nak ke Taiping dulu baru naik ke Ipoh. Tengok lah kalau tak hujan. InsyaAllah. Seorang. Sebenarnya nak ke sana. Apa tu? Sungai Tawar. Tapi tadi tengok macam nak hujan. Terus masuk. Saja cari orang. Ada orang bagi tahu saya ada boleh naik motor kat sana. Tak ada jalan dah. Oh, tak ada jalan dah. Tak jalan dah. Oh, tak jalan dah. Ada. Oh. Orang nak pergi rumah adik-beradik senang ni kat sini. Oh, kena pusing jauh lah. Baik Sabah. Nak pergi balik lah. Oh. Oh. Dah lama tak jalan dah. Oh. Allah. So sebenarnya ferry ni dah lama tak jalan lah. Aku tak tahu ada stop apa semua. Cuma aku difahamkan dia orang ada nak buat jambatan baru kat sini. So ni dia punya terminal dia lah. Thank you pada abang yang komen. So aku datang sini lah. Tapi tu bang, dah tak boleh. Dah tutup. Dah tak ada dah ferry yang jalan kat sini, unfortunately lah.